untuk Zul Arifin dalam cerita ni bagi aku kurang lah. Seriously. Secretly that's the name. The tech game's the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Reviews that... Assalamualaikum, hai. Okay, hari ni aku baru lepas tengok cerita Malam Terlarang. Wih, dah lama juga aku tak pergi tengok wayang. Aku rasa dah 2 minggu kan. Rasa macam kekok pula nak buat review. Tapi tak apa, aku cuba yang terbaik untuk kali ini. Cerita ni diarahkan oleh siapa tapi pengarah dia ni aku tak berapa nak familiar. Siapa nama dia? Nurhanisa Muhammad, macam tu lah lebih kurang nama dia, kata silap aku. Aku pun tak familiar dia, tak tahu lagi filem apa yang dia arahkan ataupun dia tulis skrip ke apa. Dan kata silap aku dia pun penulis skrip dalam untuk cerita ni lah. Lepas tu siapa barisan pelakon dia? Barisan pelakon dia ramai juga pelakon-pelakon yang di kategori pelakon yang bagus, hebat, best. Dan ada juga pelakon yang agak baru tu yang bagi aku agak best lah, sebab permainan ataupun line up dia tu dia campur dia tak adalah nak mengharapkan satu generasi pelakon ataupun satu level pelakon je. So dia ada pelakon utama dia Sasha Abdul ada, lepas tu ada Zul Arifin ada Sofia Jin, lepas tu ada Sabri Yunos, pelakon yang hebat-hebat pun dia ambil kan. Lepas tu ada juga siapa ni pelakon baru ni, aku tak berapa nak kenal lah nama dia, kalau tak silap aku Aila Azizul macam tu lah kan. Dia bukan watak dia tak adalah orang nak kata terlalu kecil, tapi main peranan kan juga. Lepas tu ada siapa lagi, ada Norma Damanuri, lepas tu ada Asnur Rahmat. Ramai sebenarnya ada lagi beberapa orang yang aku tak boleh nak recall lah sekarang ni macam biasa. So cerita ni pasal apa? Aku risau bila aku sembang pasal dia punya sinopsis. Aku rasa aku takut aku akan spoil lah. Tapi cerita ni dia ada elemen politik dia. Lepas tu aku suka suasana dia, suasana budaya era tahun 87. Kat situ dia orang dapat gambarkan tahun 87. Bagi aku quite good lah. Kita nampak lah keadaan dia, perkampungan dia, kawasan keliling dia, dia punya prop dia, kita nampak old school. Semua tu bagi aku agak menarik Tapi cerita ni dia bermain dengan politik, ada dia punya orang kata sisi-sisi gelap politik dia kan. Memang kita tahu pun politik ni banyak lah sisi gelap dia kan. Lepas tu bermain dengan elemen nafsu, kegilaan kuasa, ketamakan apa semua kan. Dekat situ cerita ni quite good bagi aku kan. Apa yang best tentang cerita ni, awal-awal dia dah bagi dah vibe dia kan. Vibe dia awal-awal dia dah bagi macam teaser, bagi kau rasa seram tu, bagi kau nak follow cerita dia. Kat sini yang storytelling dia sangat main peranan bagi aku kan. Seriously aku boleh follow cerita ni lagi pada awal sampai akhir. Cerita ni dia awal-awal macam aku cakap, dia dah bagi vibe tu Lepas tu dengan storytelling dia tu, dia bagi kau tertarik untuk follow Sebab cerita ni penuh kompleks bagi aku. Setiap watak ada dilema dia. Lagi-lagi watak Sasha Abdul ni ataupun nama watak dia Mawar. So watak ni sangat kompleks. Setiap watak pun sebenarnya agak kompleks, agak penuh dilema diorang kan. Kat situ yang membuatkan engkau rasa tertarik nak tahu setiap cerita ataupun setiap apa yang berlaku, dan kau nak follow cerita ni untuk tahu kesudahan dia kan. Tu yang bagi aku sangat-sangat menarik. Walaupun cerita ni bagi aku, macam aku cakap, setiap watak ada kompleksiti dia, ada dilema dia, tapi dia masih tak orang kata dia macam override lah untuk keseluruhan cerita ataupun untuk cerita yang sebenar dia kan, apa yang diorang nak ketengah. Kat situ bagi aku pengarah dan penulis skrip buat kerja yang baik sebab dia bagi kau perasaan ingin tahu daripada awal sampai akhir. Tu yang membuatkan bagi aku cerita ni sangat-sangat menarik. Lepas tu dia punya sinematografi, quality visual memang sangat best Sinematografi dia dapat membangkitkan kau punya
rasa seram tu. Lepas tu bila certain keadaan yang orang kata macam main emosi sikit, sinematografi dia cucuk lagi, dia bagi lagi kau rasa rasa sedih tu. Permainan dia punya kamera dia semua bagi aku sangat-sangat membantulah. Bila ada perasaan seram, bila ada perasaan sedih, bila ada perasaan macam sikit happy ataupun keadaan suasana yang sedikit meriah ke apa, kat situ camera work, quality visual dan dia punya sinematografi sangat-sangat bagi aku membantu lah kan. Dan ada beberapa sound background sound dia pun sangat membantu juga. Lagi masa jump scare, aku jarang nak puji cerita yang ada jump scare, cerita seram teramanya yang ada jump scare yang bagi aku kebanyakannya jump scare murahan. Tapi cerita ni, dia jump scare dia nak kata terlalu banyak ataupun sikit sangat, tak juga. Tapi bagi aku dia just nice dia punya jump scare. Tapi jump scare dia sangat-sangat membantu untuk bagi kau perasaan seram tau. Dia bukan macam selalu aku mention jump scare murahan yang buatkan sekadar kau nak bagi terkejut. Dia bukan sekadar bagi kau terkejut, tapi dia bagi kau rasa perasaan seram tu. Cumanya kadang-kadang bagi aku dia macam terlampau sekejap tau bagi perasaan seram tu. Sedangkan perasaan seram tu dia dah bagi tau, tapi dia tak boleh hold kau lebih lama perasaan tu. Tu yang bagi aku agak sayang lah. Pengarah dia dah buat lah daripada awal sampai pertengahan cerita tu, untuk bagi kau follow sampai ending tu dah sangat baik. Dia dah bagi perasaan seram. Cuma bagi aku kalau dia drag sikit perasaan seram tu ataupun scene seram tu, bagi aku lebih baik kan. Tapi itulah, macam aku cakap, dia dah bagi perasaan seram dengan jump scare yang baik, vibe yang baik, tapi dia terlampau banyak dan keadaan yang agak pendek-pendek. Kadang-kadang kau rasa macam tak berapa membantu jalan cerita lah. Dia just nak bagi kau seram. Memang seram tu dapat, tapi kadang-kadang kau macam apa tujuan scene seram ni kena ada kat situ, menjadikan kau sedikit spoil lah. Kat ni lah bagi aku di antara kelemahan cerita ni. Lepas tu macam aku cakap, daripada awal sampai pertengahan cerita dia dah bagi kau rasa ingin tahu yang sangat-sangat. Dia sampai kau rasa macam tak sabar nak ending. Tapi bila sampai ending tu, aku rasa macam kenapa ending dia aku rasa dragging. Lepas tu adrenaline rasa macam tergantung adrenaline kau. Dia rasa macam dia tak bagi sepenuhnya Kat situ yang buatkan bagi aku sayang dia punya ending. Sedangkan ending dia dah menceritakan macam-macam benda Dia dah buat kau rasa macam satu ending yang sepatutnya boleh bagi mind blown ataupun boleh bagi perasaan marah, perasaan macam-macam bagi aku kan. Walaupun tak berapa lah, walaupun perasaan seram tu tak berapa pada ending dia, tapi dia dah bagi macam-macam perasaan. Tapi aku tak tahu, mungkin macam aku cakap, walaupun background sound dia banyak membantu daripada awal pertengahan cerita, tapi ending dia punya background sound tak membantu. Dia punya pacing jadi sangat slow. Sedangkan daripada awal sampai pertengahan cerita tu, pacing dia just nice tau. Dia bukanlah pacing yang terlalu laju ataupun terlalu slow, tapi bagi aku dia just nice punya pacing. Tapi bila sampai kat ending dia tu, dia macam jadi lagi slow tau. Dan dia buatkan kau rasa macam sangat tertunggu-tunggu apa kesudahan dia, apa kemuncak ending dia. Tu yang buatkan kau rasa macam kadang-kadang kau rasa macam tergantung dia punya perasaan tu. Sedangkan ending dia ataupun kesudahan cerita tak tergantung pun. Kau tahu setiap apa yang berlaku, kau tahu kesudahan dia macam mana. Tapi perasaan tu yang aku tak boleh nak gambarkan macam mana. Tapi dia macam tak bagi aku rasa puas sangat-sangat lah. Sedangkan daripada awal sampai pertengahan cerita dia, storytelling dia sangat baik bagi aku. Dan lakonan pun sebenarnya, lakonan tu yang sangat-sangat membantu untuk keseluruhan cerita ni. Bila cerita pasal lakonan ni, sebenarnya lakonan pelakon-pelakon lain semua best walaupun macam Sasha Abdul, lepas tu ada Ayla apa nama dia, Azizul,
walaupun diorang bukan pelakon yang lama dan pelakon yang sangat berpengalaman, tapi diorang pun quite good. Cuma part Zul Arifin, aku tak tahu kenapa. Sedangkan Zul Arifin ni sebenarnya salah seorang pelakon yang aku suka dan yang aku minat. Tapi tak tahu dalam cerita ni mungkin dia tak sesuai kot untuk cerita ni. Dia punya style, dia punya acting style dia sama je macam cerita-cerita lain. Lebih kurang. Tapi bila Zul Arifin berlakon cerita seram macam ni, dan aku tak tahu kenapa untuk Zul Arifin dalam cerita ni bagi aku kurang lah. Seriously sorry lah Zul kan. Tapi yang lain, pelakon yang lain bagi aku sangat-sangat membantu lagi Sabi Yunus dengan Sofia Jin, Norma Damaduri. Diorang punya lakonan memang sangat-sangat best Dan Syasha Abdul pun bagi aku walaupun tak terlalu powerful, tapi dia membantu dan dia pun watak utama, watak Mawar dalam cerita ni. Dia pun bagi aku quite good juga dalam cerita ni. Keseluruhan cerita ni bagi aku, kalau ending dia bagi aku kepuasan yang sangat-sangat maksimum. Bagi aku, adrenalin aku betul-betul naik sampai ke muncak. Aku rasa cerita ni boleh jadi sebuah cerita yang sangat masterpiece untuk aku. Tahun 2025 cerita seram Malaysia sangat-sangat tak berapa nak best. Tapi untuk cerita ni, storytelling daripada awal dan pertengahan cerita tu sangat-sangat membantu keseluruhan cerita. Cuma itulah, ending dia tiba-tiba macam down. Sepatutnya ending tu dia naik graf dia kan, tapi ending tu jadi down. Itu yang sayang. So kalau kau tanya aku berapa bintang untuk keseluruhan cerita ni, macam aku cakap, ending tu, kalau ending dia bagi lebih, dan aku rasa aku boleh bagi bintang yang lebih tinggi. Dan untuk cerita ni aku boleh bagi 8.5 bintang per 10. Sangat-sangat sayang. Sepatutnya cerita ni boleh bagi 9 sebenarnya, ataupun 9.5 macam aku cakap tadi. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak, dan aku rasa korang kena pergi tengok juga cerita ni. Cerita ni storytelling dia bagi aku salah satu storytelling untuk cerita seram yang sangat-sangat good job. Dia gabungkan budaya Malaysia, budaya politik yang kotor semua tu. Sangat baik bagi aku kan. Tu yang best cerita ni. So kalau kau rasa review aku bantu, aku harap kau dapat subscribe channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian. Assalamualaikum.